Terbang di atas di burung kenari. Hinggap pula di pohon jati. Nama diberi Airil Aderi, siswa guru berintegriti. Manis sungguh buah ceri, nikmati bersama, penuh cerita. Nur Amalina, nama diberi wajah ceria, petah berkata. Bunga melati harum baunya, dipetik darah waktu senja. Cantik pekerti lembut tuturnya, tersenyum manis si Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Airil Aderi bin Bistamam. Saya Nur Amalina binti Khairul Anwar. Saya Natasha binti Yaakob. Kami daripada kumpulan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah yang menilai tugasan ini serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam sesi syarahan umum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, kita kini hidup di era digital yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi komunikasi seperti telefon pintar, media sosial dan aplikasi pesanan segera telah mengubah cara manusia berinteraksi. Komunikasi yang dahulunya berlaku secara bersemuka kini banyak beralih kepada komunikasi maya. Menurut laporan digital 2024 oleh Agensi Pemantauan Global, kadar penggunaan internet di Malaysia melebihi 90% daripada jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat. Namun begitu, di sebalik kemudahan ini, wujud pelbagai cabaran dalam memastikan komunikasi yang berlaku kekal berkesan, beretika dan jelas. Justru pada hari ini kami akan menghuraikan beberapa cabaran untuk komunikasi berkesan dalam era digital serta implikasinya terhadap masyarakat. Hadirin sekalian, cabaran pertama komunikasi berkesan dalam era digital ialah berlakunya salah tafsir mesej. Komunikasi melalui teks seperti WhatsApp atau Telegram tidak melibatkan ekspresi wajah, nada suara dan bahasa tubuh. Ketiadaan elemen bukan lisan ini boleh menyebabkan mesej yang disampaikan disalah erti. Sebagai contoh, ayat yang ringkas seperti baiklah boleh ditafsirkan sebagai persetujuan biasa, sindiran atau kemarahan, bergantung kepada penerimaan individu tersebut. Kesalahfahaman seperti ini boleh menjejaskan hubungan persahabatan, kekeluargaan, malah hubungan profesional. Seterusnya, cabaran kedua ialah penggunaan bahasa yang tidak formal dan tidak beretika. Baiklah, dalam komunikasi digital, ramai pengguna cenderung menggunakan bahasa singkatan, bahasa rojak atau perkataan yang kurang sopan. Walaupun gaya ini dianggap santai, penggunaannya secara berlebihan boleh menjejaskan mutu bahasa serta mencerminkan tahap profesionalisme seseorang. Sebagai contoh, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dalam email rasmi atau mesej yang berkaitan urusan akademik boleh memberi persepsi negatif terhadap individu tersebut. Dalam konteks pendidikan dan pekerjaan pula, komunikasi yang tidak profesional boleh menjejaskan imej dan kredibiliti. Hadirin yang dihormati, selain itu cabaran lain yang semakin membimbangkan ialah penyebaran maklumat palsu atau tidak sahih. Media sosial membolehkan maklumat disebarkan dengan sangat pantas tanpa semakan yang teliti. Akibatnya, berita palsu atau fitnah mudah tersebar dan mempengaruhi pemikiran masyarakat. Sebagai contoh, terdapat kes penyebaran maklumat tidak tepat berkaitan isu kesihatan dan keselamatan yang menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahawa komunikasi digital tanpa tanggungjawab boleh memberi kesan negatif yang besar. Sehubungan itu, masyarakat perlu mengamalkan komunikasi digital yang beretika dengan memastikan setiap maklumat disemak terlebih dahulu sebelum dikongsi serta menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sebagai kesimpulannya, walaupun era digital membawa pelbagai kemudahan dalam komunikasi, namun terdapat cabaran yang perlu ditangani secara bijaksana.
Salah tafsir mesej, penggunaan bahasa tidak beretika serta penyebaran maklumat palsu merupakan antara isu utama yang memerlukan kesedaran bersama. Oleh itu, setiap individu haruslah mengamalkan komunikasi yang jelas, beradab, bertanggungjawab agar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara positif demi kesejahteraan masyarakat. Sekian sahaja syarahan kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.